Alhamdulillah. Ya cikgu. Terima kasih banyak Alhamdulillah. Datang. InsyaAllah. Senang nak datang Dinka jauh. Betul. First time sampai ni. Itulah. First time. Jalan okey lah kayaknya. Jalan dia cantik, besar. Oh, jalan cantik betul. Jalan cantik sekarang. Cuma kalau ada lori-lori sawit lah. Okey. Ambil gambar satu. Assalamualaikum. Kata jumpa tak jodoh? Tak ada. Jodoh tak pandang. Dia kata, ini bukan cikgu, ni buaya, dia kata. Kalau teman tegur, silap teman. Teman masuk perangkap, dia kata. Kena dengan buaya. Aduh. Makcik sebelah kau tadi, sebelah aku tadi percaya yang kau cikgu. Gampang. Aku dah jaga cikgu kan. Yelah, diam je lah aku kan. Aku dah, apa dah. Kena cakap bukan macam tu, tak boleh tak. Kerja mana? Kerja sekolah Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur kerja. Patutnya kau cakap lah. Dia tanya tadi, nama siapa? Cakap Cikgu Syari. Saya Cikgu Syari. Kerja kat mana? Kerja Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur aku cakap. Aja gampang. Itu guru besar tu. Bonda tu. Bonda. Bonda tu ya kot. Bonda pakai jembatan kan. yang sebelah aku tu lah. Ya. Dia guru besar. Yang depan kau tu cikgu biasa. Dia pun mengajar juga, dia kata. Aku dandan aku selamat. Dia cikgu, saya tidak. Dia kau cakap kalau mana kau lupa, ya kau lupa. Aku dah macam lah, aku cakap alamak. Memang betul lah. Mati kutu aku. Aduh. Pertahanan awam. TM dak kat mana? TM dak Johor non. Oh, Johor. Tempat Mawi. Kan dulu diorang dapat duit ni. Mawi World. Yang tu dah runtuh. Dia runtuh tu apa? Kenapa? Diorang jual tanah? Yalah dapat yang tanah apa ke dia mesti beli kan. Oh. Berjuta lah. Tak jadi kan. Entah, aku pun tak ingat. Kalau Besar betul macam tu lah. Anak dia kahwin dengan orang Perak. Tapi anak dia perempuan ke lelaki kan? Lupa nak tanya. Gaya-gayanya tadi macam lelaki, muka sama je. Tu lah aku rasa semua lelaki. Muka sama, bapak dia kurus je. Mika dua kali pengantin baru, teman sekali je. Tak cukup ke? Bagilah teman pula. Udah tu. Aduh ya. Mika ambil yang Jacob je. Jacob dah tak naik. Oh, kereta. Wah. Ni nak ke mana ni? Aduh ya. Ini Rizal ni, Saga. Main dah nak berhenti je. Allah. Tu lah. Tak fikir orang belakang ada ke? Tak ada ke? Kalau tersadung nanya je. Itulah pasal. Aduh. Bro, cikgu besar tadi yang pencen sebelah aku tu. Dia nak try kau. Sebab dia tanya dah pencen ke? Rambut kau tu nampak macam dah pencen. Pergilah hitam kan. Aduh. Sampai orang pencen pun nak try kau.
Sini lah. Ni. Terus itu gimana? Kata kan jalan lama. Oh. Atas lagi pada pekan. Dia atas lagi pada pekan Temerloh lah. Ya betul. Oh. Jalan tu dah lepas pekan Temerloh dah. Okey. Macam nak jumpa skandal lama je. Majan ni. Nak jumpa skandal lama je. Apa? Skandal? Ampoi. Antara guru pula kepala aku. Alamak. Okey. Tengah apa? Jalan je lah. Roadblock pula nak takut. Lainlah kalau hujan. Takutlah kalau hujan. Ini roadblock nak takut je. Roadblock nak takut, tempuh je lah. Habis kuat dia tanya rotek, lesen, tu je. Kan? Tapi kalau hujan kena kalau nak tempuh lenjun. Itu je kena takut. Aduh, Cikgu Pop kata tadi nak makan patin. Ui, tak larat dah budak. Perut dah kenyang. Patin. Awak pula tumpah. Aku cakap patin dah kecil je dah. Tak larat lah yuk, nak makan lagi. So, next station kat mana ni? Next station. Isi minyak lah. Kalau nak isi minyak kat sini, Ha. kalau aku nak top up RM10, boleh lah. Dekat mana? Lepas dekat Temerloh ni. Area Temerloh tadi lah. Tadi ya? Tadi lah. Tadi kan kita berhenti arah Kuantan. Ini arah balik KL lah. Oh, kalau macam tu kita isi dekat ni lah nanti. Lepas tol Karak ni, depan tu kan ada, lepas tol tu kan ada BSP atas tu. Ha. Okey, kita nanti ada tu. Right, jom. Mau lah kau. Mau kita. Bro, bagi tahu dekat Cikgu Bob lagi. Isi minyak lepas tu bentung. Okey. Anak BSP ke Shell? Mana-mana boleh. Ya. Okey. Aku kan bending ni kan, yang roller ni kan, Ha? 20. Aku pakai 20 ni, terasa dia ganjil-ganjil sikit dia. Kan? Ya. Dia macam menarik sikit, dia menolak. Nanti aku kena tukar 14 juga kan, 18 juga. Yelah sebab 20 tu 2. Tak ngam. Dia macam mana pun 20 tu kena 1. Oh. Tak, hon bagi tahu dia. Dia lajak. Tak apa-apa. Jauh lagi ni. Depan ni banyak juga Petronas tu. Dekat Petronas kan. Betul. Petronas boleh ke? Potong dia bagi tahu. Nanti lagi. Tadi tu tak payah cerita lah. Bapak aku dah kirim duit daripada Hong Kong dah semalam. 25 ke bulan dia dah kirim dah. Tak payahlah Cik Salma. Mana daripada Johor? Bapa kirim daripada Johor. Besok kau dapat gampang aja tu dia. Ada. Sana isi dulu. Alright guys, kita nak gerak dah. Balik menuju ke Kuala Lumpur. Jom. Hujan selebat-lebatnya aku mah tadi. Itulah pasal. Pergi basah sependa, balik basah sependa. Aja hawa. Hawa dia buat Ya. Lepas ni kita kena bawa sependa lebih lah.
Kalau day ride ni kena bawa spenda lebih lah. Bawa 2-3 helai lah buat spare. Betul. Macam ni lah spenda basah nak lalu jalan ni sejuk-sejuk. Oi, kecut telah-telah. Kalau dia atas lagi kecut. Tak larat teman. Kau tengok atas tu lah. Nampak tu lah. Kabu tu. Tak nampak apa. Apa. Tapi tadi kedai tu dia macam suka kat kau lah. Yang mana? Akak tu? Boleh lah kena pergi kan? Siap apa? Siap bagikan air panas, suruh lujuk tangan. Aku cakap lain macam aku cakap ni. Dia tengok sangat kecut tadi. Tak, dari tadi aku perasan. Aku perhatikan je. Yang bonda tu pun suka dekat kau. Kepala betul. Kau ni ada memakai ke Jom? Ayo. Bonda kita ni. Dia ada memakai ni. Ramai MJ suka ni. Dahsyat. Jam. Nanti Jeb dah pulih nanti dia akan come back lah. Dia tak pulih lagi tu. Jaga slow. Kat mana? AES ni 80 sama macam Monora. Ada kat belah dalam ke selepas? Kalau kita sini dia selepas terowong ni. Kalau nak naik selepas terowong kak. Ya ke? Jap. Dia baru pasang. Ni kau dapat lain ni dalam terowong. Aduh. Matilah dah. Ramai kena ni, ramai tak tahu ni. Ya ke? Apa dia letak? Dekat belakang signboard? Letak kat mana belakang signboard? Tak tahu lah, kena cari. Tapi dia tak ada signboard. Oh, tu dia. Tu signboard tu nampak tu. Yalah, tengok korang signboard ni, dia 3. Zon operasi kamera. Baru je letak ni, tahu dia mana ada. Yalah, dia pukul 3 Zal. Ni 1. Masuk yang ketiga baru ada. Ya. Ya, yang ketiga baru ada. Dia tengok belakang signboard ada tak ada. Dia tak ada lagi. Gila 80. Ni pun dah 70 lebih kat 80 dah. Tapi sini tak ada lagi. Ya. Tengok dia kena ada lagi 2 signboard lagi. Kurang 2 signboard. Lepas tu baru ada. Tengok kat mana. Baru dia pacak tiap. Saya tengok sini. Sejuk yuk. Saya tengok sini ada tak? Sini tak ada lagi. Tak ada Belum lagi. Nak tengok yang signboard tu. Kalau dia ada lagi signboard, maknanya ada lah tu. Yang ketiga. Yang ketiga Mana kau tak payah masuk kiri tu, kau terus lah. Boleh aku SP tu. Ni nampak 60 ni. Ni 60. Ni dah lama kan? Ni dah lama. Dulu ni pasal dia tak nak takut orang terpabai kan. Tengok jalan gampang. Waktu kita bayar rotel pun jalan gampang tadi. Bayar tu RM6. Nanti lepas kona bawah ni terus slow tau. Minyak bersepak kat situ. Oh ya ke? Kesan minyak bersepak tau. Tak kering lagi? Ui dah. Janganlah Mika sekali nak tunjuk hebat. Menyungkor je. Michelin tak Michelin? Michelin tak Michelin? Kena main dengan minyak melupa. Itu dah bang. Itu siapa yang kedua. Oh ya? Siapa yang kedua? Ni siapa kedua. Nanti yang ketiga nanti lah baru tahu baru ada kat
Drone operasi kamera. Oh, dia kena 3 baru ada. Ya, 3. Hai, nak kahwin pun kena lah 3. Mana dia tu? Yuk. Aduh, 3 ni. Dah hidup dah kat dunia ni dah berapa lama dah? Itu pun tak tahu lagi. Kenapa Cik Jamil buat 3 hari 3 malam? Saya Cik bagi duit sebab 7 hari 7 malam. Dah cakap apa? Aduh. Betul celaka dia. bagus betul lah. Bagus betul lah kat Tupah ni. Kena kecoh keliling. Ada bukan. Abang Jamil. Kalau kau kena kejar macam tu macam mana? Mampus aku. Lepas tu pula aku pula datang kan sebagai pengapit. Memang aku rakam lah. Mana? Saya sebagai tukang ni lah. Aku tak tahu. Kat Tupah. Macam mana Kak Tipah boleh tahu Saya ini dia. Aduh, jangan. Ni dah bau minyak lah. Lori tu terbalik dekat situ tadi. Nampak? Bau minyak nampak? Minyak lah ni. Yang hitam ni minyak lah ni. Minyak lah ni, Yop. Nampak bau dia? Minyak lah. Dia macam minyak sawit tu. Lori minyak sawit yang tumpah tu, yang terbalik tu. Betul lah. Weh, gila hitam ni minyak lah ni. Aduh, bahaya. Oh, ni sini nampak. Oh. Lori terbabas kat sini lah. Lori yang kepala putih tu kan? Kepala putih? Kat sini dia terbabas. Bahaya lah. Nampak minyak kan? Tapi garam ni memang bahaya lah. Karak ni memang bahaya. Tadi kat mana? Yang aku difahamkan dalam terowong. Tidak, tadi lepas yang ketiga tadi. Lepas tu kita call, aku dah tengok kat mana dah. Wah, aku pun tak perasan lah. Tadi kita speed berapa? Kita slow. Slow. Ya. Slow. Sedap biar ni. Wih, sini ada lemah lah. Tak payah bagi lemah tak okey. Aduh. Wih, jam kau Sabtu jam Tua. Sekejap, aku tunggu sekejap. Basah sikit ni. Cik Bek ada baju Abang T-Max, kita pinjam sikit. Aku tertinggal baju hujan punya. Hawa. Aja hawa. Yuk. Tua. Tengok jalan, tengok kadang-kadang ada yang kita buka lagi. Alright kan bro? Nanti kita pisah dekat Perawa. Lawa mana? Kau ikut rumah aku ke tak? Jalan tu. Kita pisah kat situ lah. Nanti ikut jalan sini. Aku ikut bawah, kau terus lah. Okey. Right. Kan, kau nak pergi Sentul kan? Straight je nanti. Alright. Jom. Okay dah. Jom. Jom. Mau lekah. Okay dah, thank you. Right sekali. Right. Welcome. Terima kasih lah belanja makan ya. Allah, mana dia aku belanja makan? Tadi ngomong kahwin tadi. Je pun. Ada tengok saya dah. Duit minyak. RM10. Apa dah? Duit daripada Bapak aku dah kirim daripada Hong Kong. Hong Kong Dia kata jangan Cik Salma, jangan. Halo bapak. Hey, tak tahu kan? Apa hal kau telefon aku ni? Tak ada macam ni bang. Apa tu? Saya nak kahwin bang. Bang nak kahwin. Jadi nak minta duit dia sikit. Boleh? Esok RM5,000 bapak kerja ni. RM5,000 boleh dia kata.
Tambah lagi 2,000. 5,000. Jadi gampang. Aduh. Besok lepas. Lepas tu kan dia pergi jumpa bapak kan. Ya bos. Macam ni pakcik. Saya datang ni ada hajat. Lepas tu dia nak cakap, boleh masuk dalam dulu. Kena perempuan tu pun nak tunggu kan. Bos punya pasal saya setuju. Pakcik selama pakcik kerja ni, berapa lama pakcik cuti? Tak pernah cuti bos. Tak pernah cuti bos. Nampak sangat bagi encong kecok. Aduh. Jadi kan, jadi lepas ni kau cakap dengan bos kau pun macam tu. Cik Abdul Rashid selama bekerja kat sini bawa lori ni berapa lama dah cuti? Tak pernah cuti bos. Tak pernah cuti bos. Aduh. Kanan. Kanan. Masuk kanan, senang sikit. Situ cabang kan? Ya ke? Sini lah nak masuk kiri, sini nak masuk kanan. Bahaya ke ni? Betul. Semuanya jenis tak menyabar-nyabar. Nampak ni? Tak menyabar-nyabar. Lepas lah. Dah? Lepas lah. Lepas lah. Hati-hati bro. Sini tengah mekat teruk ni. Sebab tu je. Tu nampak tu. Dia tengah buat flyover kereta api kan. Tapi tu tapi laju tu. Lepas ni senang lah kau balik Kelantan. Naik kereta api je. Betul lah, kalau nak test boleh. Tapi aku tinggal tambang dia mahal. Untuk hari pertama perasmian mestilah murah kan? Tak tahu lah. Allah banyak. Dia sampai mana? Sampai KB eh? Sampai Kota Baru. Boleh lah kita try. No? Berapa jam je dah? Aku rasa 5 jam kot. Ui, cepat. Ibarat macam kita pergi Danau 5 jam. Selang Raya kalau paling lagi laju 4 jam. 4 jam lebih sampai dah. Tapi itulah, mahal lah tiket dah. Kurangnya mau dekat 200 je kot. Aku rasa lah 200 tak lari. 1.5 tak lari. Sebab bas sekarang pun tambang dah 70-80 dah. Mahal bas. Oh ya. Bas 70-80 tak lari tau. Ni balik Kelantan. Mahal Hello. Jadi kalau kita ambil air berapa? Sedangkan ATS tu yang pergi pada Bansor pun, kalau berapa ya? 100 lebih. Ya. Itu ATS. Bayangkanlah. Kejap aku nak bayangkan. Mahal. Nak bayar. Baik naik motor kan? Baik kita naik motor. Itulah lain sekali Kelantan jom. Aku pun tak pernah lagi naik sampai Kelantan naik motor. Tapi sebenarnya naik motor jadi cepat tau sebenarnya. Ya. Cepat. Yelah, berbicara sini je. Kau nak makan patin tak? Kau tak makan patin ni? Kat tepi tu patin murah. Sedap. Dah. Aku dah beli hari tu dah. Tua dah. Kat mana? Bagi abang tu yang dekat Petronas tu. Bukan. Ni baru kat sini. Dekat sini ni, dekat bawah ni. Bukan kat Petronas sana, kat bawah ni. Nak makan? Tak nak? Abang nak balik. Lupa pula. Hari tu Antara guru Dato' lah. hari tu aku dah beli dah. Okey dia yang dekat Petronas. Kurang. Kurang sikit. Kat yang tempat baru ni sedap. Nantilah. Tu dia tulis terbelok. Next time nanti kau datang ke sini, kita kena patin. Boleh. Dia kat mana? Yang kat bawah tu lepas tu. Tak, kau ingat tak dulu Brothers lama Brothers? Depan Brothers tu. Dia letak satu lori borok kat situ.
Kat situ lah nanti dia bawa dua periuk besar. Clear tu. Dia kata sehari 1,000. Aku nak kerak lah. Okay. Right. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk sini Masuk sini. Okay, hati-hati lah. Alright bro. Alright, okay. Alright, okay guys. Aku rasa video aku sampai sini saja. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. InsyaAllah next time kita jumpa lagi. Kalau ada ride lah. Sebab aku mungkin akan slow sikit ride lepas ni, sebab nak menabung, nak bawa abang Timek pergi Laos. Aku tengah racun dia. Pergi Laos. Kalau kata dia ada modal nanti, InsyaAllah kita akan ke Laos lah. Untuk Tarzan Corner mungkin next year lah kot kan. Alright, so aku rasa sampai sini saja video aku. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Aku Bro Riz. Motor bukan ukuran, yang penting jiwa kena kental. Dia ni nak merempit ni.